Tahu tak, ada seekor obor-obor dalam laut yang tak pernah tua. Ya, dia tak mati sebab usia. Macam pemimpin yang balik-balik bertanding, tak reti nak pencen. Nama dia agak susah sikit. Turritopsis dohrni, tapi orang ramai panggil dia obor-obor abadi. Dia duduk kat laut dalam, saiz dia kecil je, tak sampai 5mm pun. Dia boleh reset balik jadi muda bila dah tua. Bukan guna produk viral atau collagen TikTok, tapi memang dari dalam badan dia sendiri. Power kan? Obor-obor ni boleh buat satu benda yang tak masuk akal. Bila dia dah tua atau cedera, dia akan kembali ke bentuk asal dia, macam jadi bayi semula. Proses ni dipanggil transdifferentiation. Sel-sel tua, dia berubah jadi sel muda. Macam janji-janji manifesto yang sentiasa muda balik tiap kali pilihan raya. Tapi akhirnya, tak jadi juga. Tapi immortal tak bermaksud dia tak boleh mati langsung. Kalau dia dimakan oleh ikan ataupun laut tercemar, dia tetap boleh mati. Cuma secara semula jadi, dia tak mati sebab tua. Gila kan? Bayangkan kalau manusia boleh buat macam ni, confirm YB korang pun tak pencen-pencen. Tiap tahun jadi nak jadi YB juga. Nak lagi kisah pelik dan menarik? Tekan follow sekarang, jangan tu tunggu tua.